Permaisuri Laila dan Bara si gergasi beruang yang bijak. Di sebuah kerajaan yang aman bernama Indah Sari, tinggal seorang ratu yang sangat bijak bernama Permaisuri Laila. Beliau sangat gemar membaca buku tentang alam semula jadi dan pertanian. Setiap pagi, Permaisuri Laila akan berjalan di taman istana sambil membawa buku kegemarannya, berfikir tentang cara untuk memajukan ekonomi rakyatnya yang bergantung kepada hasil bumi. Jauh di dalam hutan berhampiran, tinggal seekor gergasi beruang yang sangat besar bernama Bara. Walaupun tubuhnya perkasa, Bara mempunyai hati yang sangat murni. Dia suka menjaga pokok-pokok di hutan, tetapi dia merasa sunyi kerana penduduk kampung sering berasa takut dengan saiz badannya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Permaisuri Laila masuk ke dalam hutan untuk mencari benih tumbuhan baharu. Di sana, beliau bertemu dengan Bara. Bukannya melarikan diri, Permaisuri Laila tunduk hormat dengan sopan. Beliau melihat potensi besar pada kekuatan Bara dan keikhlasan hatinya untuk membantu meningkatkan ekonomi kerajaan. Permaisuri Laila menceritakan rancangannya kepada Bara. Bara, tanah di pinggir bandar sangat keras untuk dicangkul oleh manusia. Jika kamu membantu kami membajak tanah itu dengan kekuatanmu, kita boleh menanam lebih banyak makanan untuk semua orang, kata baginda dengan penuh semangat. Dengan penuh rasa syukur kerana diterima, Bara mula bekerja. Dengan hanya sekali tarikan, Bara dapat membajak kawasan yang luas dalam masa yang singkat. Permaisuri Laila pula menggunakan ilmunya daripada buku untuk memilih baja organik yang terbaik. Mereka bekerjasama dengan penuh harmoni dan rasa hormat. Kita tidak boleh hanya menanam, kita perlu berinovasi, kata Permaisuri Laila. Beliau mengajar Bara cara menyusun sistem pengairan yang kreatif menggunakan batang buluh. Bara mengangkat batang-batang buluh yang berat itu dengan mudah, mengikut arahan bijak daripada Permaisuri Laila. Musim menuai pun tiba. Berkat kerjasama mereka, hasil pertanian kerajaan Indah Sari meningkat berkali-kali ganda. Sayur-sayurannya sangat besar dan buah-buahannya sangat manis. Bara berasa sangat bangga melihat hasil titik peluhnya memberikan manfaat kepada seluruh rakyat. Permaisuri Laila kemudiannya membuka pasar gergasi Laila dan Bara. Beliau mengajar Bara cara berniaga dengan jujur dan mengira hasil jualan. Penduduk kampung tidak lagi takut, malah mereka datang beramai-ramai untuk membeli produk berkualiti tinggi dari ladang mereka. Untuk memastikan kemajuan ini berterusan, Permaisuri Laila membina sebuah perpustakaan di tengah pasar. Beliau mahu semua rakyat, termasuk Bara, rajin membaca untuk mendapat idea-idea kreatif yang baharu. Bara sering dilihat duduk di luar perpustakaan, tekun mendengar Permaisuri Laila membacakan cerita. Kini, kerajaan Indah Sari menjadi pusat perdagangan yang paling makmur. Permaisuri Laila dan Bara telah membuktikan bahawa dengan kerjasama, ilmu pengetahuan dan rasa hormat antara satu sama lain, apa sahaja cabaran boleh diatasi. Mereka hidup bahagia dalam sebuah komuniti yang sentiasa bersyukur dan mencintai buku.